633. Selamat tengah 633. Saya top up semalam 630. Semalam saya dah top up. Harga terkini ke? Ya Allah, saya tak sempat nak tukar. Atas ni ada pembetulan. Saya tak sempat bertukar-tukar dah harga kan. Harga emas biasa tuan-puan. Jadi tuan-puan jangan terlalu mengikutkan harga semasa untuk menjadi patokan untuk buat pembelian emas. So sebab tu saya cakap harga ni hanya mainan sementara sahaja. Benda realitinya adalah kita tengok ke depan 2 tahun akan datang. Apa yang berlaku pada hari ini, pada semalam, pada esok hari adalah benda yang sementara. Naik turun emas itu adalah biasa. Malam je dah 2-3 kali dia turun. Mula 642, lepas tu jadi 639, lepas tu 635, 630, lepas tu sekejap je dah jadi 633 balik. So itulah kebiasaannya. Naik turun RM10, RM20 itu biasa tuan-puan. Tapi dalam masa panjang, kita bagi bukannya panjang-panjang sangat pun. Setahun 2 tahun je. Dalam tempoh masa setahun 2 tahun, kenaikan harga emas itu stabil 10% 1 tahun. At least paling sikit 10%. Berbanding dengan platform-platform yang kita simpan yang lain, sekadar 5 ke 6%. Jadi sebab tu saya selalu bercakap pada saya punya penyimpan emas, simpan emas jangan tengok harga. Ramai orang kecam saya. Ramai orang kata, alah doktor bolehlah tak tengok harga. Tapi cuba pakai logik akal. 642 berbeza sangat ke dengan 633? Ambil kalkulator, 642 tolak 633. Barulah RM9 je pun beza. Kalau kita fikirlah kan, kerana harga tu 642 dah jadi 633, beza RM9 menyebabkan kita tak beli, yang rugi siapa? RM9 tu tidak memberikan perubahan pun kalau kita beli ataupun tidak. Bukanlah kita jatuh muslis pula kalau kita beli 642. RM9 tu kalau kita tak beli emas pun, kita beli benda lain yang mungkin lebih membazir, lebih daripada RM9. Mungkin kita tengok wayang RM20, setakat beza RM9 kita berkira sangat. Jadi sebenarnya tak ada perbezaan pun, sebab kena tahu letak duduk kita adalah penyimpan emas. Penyimpan emas, benda pertama yang kita perlu faham dan fokus adalah pertambahan gram.